Husna nak sebut mami pun susah sangat. Ya ke? Semua ke? Baguslah. Ceraikan aku sekarang. Santai Tuhan, Aisyah. Ceraikan aku sekarang, Zaim. Cepatlah. Jangan sabar, Aisyah. Aku siapa kau? Sekarang ceraikan aku. Dosa tiga binti Ibrahim. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Mana cukup? Lagi. Cepatlah. Aku masih tahu. Zaim, kau buat apa kat sini? Campur pula, Caim. Kau lah, Zaim. Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Sumpah Ibuku episod ke-19. Jadi kalau korang tengok klip tadi, Husna dia memang dah tak ada hati dah pada Cik Yam. Dia dah tak ada rasa kesian lepas apa yang berlaku pada Cik Yam, lepas dia sebelum ni kena kurung dengan Syah. Sebab apa yang Cik Yam dah buat pada Husna sampai dia kerosakan rahim, jadi susah nak beranak lah lepas tu, ada zuriat lah lepas tu dia dengan hadis. Jadi saya risau Una ni jadi berdendam lah, dia jadi macam akan berlaku sesuatu yang fizikal pada Cik Yam, macam Syah buat dekat Cik Yam. Dalam masa sama, Syah macam yang saya cakap sebelum ni, Syah ni dah mental lah sebenarnya. Dia watak yang bila dia tak dapat apa yang dia nak, dah rancang mula-mula. Bayangkan 18 episod ke 17 episod dia rancang, lepas tu benda tu tak menjadi terkantoi depan depan Cik Yam, maka yalah, lu asyik nak top up 10,000 apa, benda tu tak jadi. Benda apa yang dia rancang tu tak menjadi. Dia pun dia jadi stok karakter perempuan psycho yang kemudian jadi gila lah. Gitu saya boleh nampak lah. Sampai orang lain pun dianggap macam Zaim. Lepas tu Zaim pun bila tengok keadaan isteri dia, apalagi ceraikan isteri dia, tu pun dia bagi talak satu je, bukan talak 3. Sepas dicabar, sepas diasak oleh Syah. Okey, tinggal satu episod lagi, tak tahu apa nasib Syah lepas ni. Jumpa lagi.